Pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya yang buat Kepulauan Melayu ni begitu istimewa sampai kuasa-kuasa Eropah sanggup berlayar separuh dunia semata-mata nak sampai ke sini? Ini bukan sekadar satu pelayaran biasa tau. Ini satu perlumbaan yang akhirnya mengubah peta dunia. Jadi hari ini, jom kita bongkar apa sebenarnya daya penarik yang ada di sebalik semua ini. Cuba kita tengok gambar Pelabuhan Melaka ni. Nampak sibuk kan? Ini bukan calang-calang pelabuhan. Boleh kata, ia macam pusat perdagangan antarabangsa pada zaman tu. Kekayaan dan sistem yang teratur kat sinilah yang jadi macam magnet yang menarik minat kuasa-kuasa Eropah. Jadi persoalannya, sebelum mereka tiba, macam mana sebenarnya rupa masyarakat dan sistem yang dah sedia ada kat sini? Okey, jom kita masuk bahagian pertama, dunia yang berdikari. Sebelum kita cerita pasal kedatangan orang luar, kita kena faham dulu dunia yang mereka nak masuk ni. Tempat ni bukannya tanah kosong yang tak ada apa-apa. Sebaliknya, ia dah ada satu sistem pentadbiran dan kemasyarakatan yang betul-betul matang dan tersusun. Asas kestabilan masyarakat masa tu ialah sistem pentadbirannya yang sangat teratur. Senang je nak faham, bayangkan macam sebuah piramid. Kat puncak sekali, kita ada Sultan, pemerintah negeri. Di lapisan tengah ada pembesar yang mentadbir daerah-daerah. Dan di peringkat paling bawah ada penghulu yang jaga setiap kampung. Struktur 3 lapis inilah yang pastikan semuanya berjalan lancar dari istana sampai ke rakyat biasa. Yang penting, masyarakat masa tu hidup berlandaskan undang-undang. Ada adat iaitu undang-undang tak bertulis yang diwarisi turun-temurun dan ada juga undang-undang bertulis yang canggih, contohnya macam Hukum Kanun Melaka. Bukan tu je, kerajaan tempatan dah lama pun ada hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kuasa luar macam British dan Belanda. Ini bukti jelas yang mereka ni bukan masyarakat terpencil, tapi pemain global yang setaraf dengan yang lain. Sekarang, jom kita tengok faktor penarik yang paling kuat, kekayaan hasil bumi dan ekonomi yang makmur di rantau ni. Kepulauan Melayu ni, ibarat sebuah peti harta karun semula jadi. Dari dalam tanah ada biji timah dan emas, dari hutan pula ada rempah ratus yang satu dunia cari, kapur barus dan kayu-kayuan yang mahal. Laut pun tak kurang hebatnya, ada mutiara dan macam-macam lagi hasil laut. Setiap satu benda ni, pada masa tu nilainya sangat tinggi di pasaran global. Memang jadi rebutan. Tapi jangan fikir semua hasil alam ni dieksport macam tu je. Tak. Ia juga menghidupkan ekonomi tempatan yang sangat dinamik. Masyarakatnya sangat mahir dan kreatif. Tengoklah, hasil tenunan kain, ukiran kayu, semuanya berseni. Mereka juga pandai bina perahu dan buat perabot. Jadi, ini bukanlah ekonomi yang pasif, tapi ekonomi yang sangat hidup dan produktif. Jadual ni tunjukkan betapa canggihnya sistem ekonomi masa tu. Perdagangan bukan main jual beli je, tapi diuruskan dengan sangat sistematik. Ada pelabuhan-pelabuhan utama yang ada syahbandar untuk jaga, ada sistem timbang dan sukat sendiri yang standard, macam Kepul dan Leng. Dan yang paling hebat, mereka dah guna duit shilling emas dan timah sendiri. Ini semua ciri-ciri sebuah ekonomi yang dah sangat maju. Masyarakat masa tu juga sangat pentingkan ilmu. Ada pendidikan tak formal yang belajar dalam keluarga pasal kemahiran hidup dan nilai-nilai murni. Dan ada juga pendidikan formal di tempat macam masjid atau istana, di mana mereka belajar ilmu agama, Al-Quran dan juga selok-belok pentadbiran. Okey, sekarang kita sampai ke satu titik perubahan besar dalam sejarah rantau ni. Gelombang pertama dari barat atau zaman penjelajahan. Jom kita fahamkan apa sebenarnya yang mendorong kuasa Eropah ni datang ke sini pada abad ke-16. Peta ni dah ceritakan segalanya. Nampak tak garisan-garisan laluan laut ni? Ini bukan sekadar laluan biasa. Ini adalah satu perlumbaan global. Portugal, Spanyol, British, Belanda, semua berlumba-lumba nak cari jalan laut terus ke timur. Kenapa? Sebab mereka dah tak nak beli rempah dari orang tengah. Mereka nak datang terus ke puncanya, potong middleman dan dapatkan akses terus kepada sumber kekayaan tu. Motivasi utama mereka ni sering diringkaskan sebagai 3K. Pertama, kekayaan. Mereka nakkan rempah ratus, emas, sutera, semua barangan mewah. Kedua, keagamaan. Mereka ada misi untuk menyebarkan agama Kristian. Dan ketiga, kemegahan. Negara mana yang tak nak jadi sebuah empayar yang besar dan disegani? Inilah 3 pendorong utama mereka masa tu. Tapi cerita tak berhenti di situ. Masuk abad ke-17 dan 18, ada satu revolusi besar berlaku di Eropah dan ia mengubah terus skala dan tujuan mereka datang ke timur. Dan inilah dia game changer tu, revolusi perindustrian. Tiba-tiba, kilang-kilang tumbuh macam cendawan lepas hujan di Eropah, terutamanya di Britain. Kilang-kilang ni pula sangat lapar. Laparkan apa? Bahan mentah.
Contohnya, biji timah dari rantau kita ni sangat-sangat diperlukan untuk industri mengetin makanan. Jadi permintaan melambung tinggi, tak pernah cukup. Jadi, logiknya macam ni. Revolusi perindustrian perlukan bekalan bahan mentah yang sangat banyak. Mana nak dapat? Dari timur. Pada masa yang sama, kilang-kilang ni keluarkan banyak sangat barangan siap. Nak jual kat mana? Pun kat timur. Jadi, tanah jajahan ni nampak macam penyelesaian 2 dalam 1 untuk mereka. Ia pembekal bahan mentah dan pada masa yang sama, ia juga jadi pasaran untuk barangan mereka. Keperluan industri yang baru ni telah mencetuskan satu perlumbaan yang lebih sengit. Ia bukan lagi setakat pasal perdagangan, tapi dah bertukar jadi perebutan wilayah secara besar-besaran pada abad ke-19 dan ke-20. Perlumbaan ni jadi makin laju dan mudah sebab beberapa faktor. Satu, persaingan antara negara Eropah sendiri. Masing-masing nak tunjuk siapa paling hebat, empayar siapa paling besar. Lepas tu, teknologi baru pula muncul. Kapal wap buatkan perjalanan jadi lebih cepat. Telegraf pula membolehkan arahan dari Eropah sampai ke tanah jajahan dalam sekelip mata. Semua ni menjadikan proses penaklukan tu lebih efisien. Untuk menghalalkan semua tindakan penaklukan ni, mereka perlukan satu alasan yang sedap didengar kan. Jadi muncullah slogan macam beban orang putih atau the white man's burden. Kononnya mereka ada tanggungjawab untuk memajukan masyarakat di Asia dan Afrika yang mereka anggap mundur. Inilah justifikasi yang mereka gunakan. Dan inilah hasilnya. Peta Asia Tenggara dilukis semula. Cuba tengok, British ambil alih kawasan yang kita kenali sebagai Malaysia dan Singapura. Belanda dapat kepulauan yang luas ni, jadi Indonesia. Di utara, Perancis kuasai Indochina. Filipina pula di bawah Spanyol dan kemudian Amerika Syarikat. Sempadan negara-negara yang kita lihat hari ini, kebanyakannya dilukis oleh kuasa-kuasa penjajah ini. Cara mereka ambil alih pun ada macam-macam. Ada yang guna strategi keras dan agresif, macam Portugal yang terus serang Melaka dengan tentera. Ada juga yang guna strategi halus atau manipulatif. Yang ni British memang pakar. Diorang guna perjanjian, masuk campur dalam politik tempatan dan perlahan-lahan luaskan pengaruh sampai dapat kawalan penuh. Sejarah kedatangan kuasa barat ni bukan sekadar cerita masa lalu. Ia telah membentuk sempadan, politik dan masyarakat kita hari ini. Jadi persoalan untuk kita renungkan ialah sejauh manakah legasi dan kesan daripada zaman penjajahan ni masih lagi mempengaruhi dunia kita sekarang. Satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Terima kasih kerana mengikuti kupasan kali ini.